Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back podcast Harkah Daily. Episode berapa lah sekarang ah? Podcast HD kita meletup. Tiba. Dari Jalan Pahang sekali lagi, guys. Kita sangat bersyukur kerana sokongan anda semua. Harkah Daily melalui channel YouTube kita terus bergerak maju ke depan, dan kita nak menawarkan, membincangkan perkara-perkara yang bersifat semasa dan sedikit ilmiah, tetapi sesuai dengan selera anda semua yang terus menyokong. Jangan lupa teruskan subscribe, follow Harkah Daily HD di link yang ada kat bawah ni. Dia akan keluar lah, zup dah kan. Editor kita akan keluarkan terus. Semua tu lah, semua platform kan. Tolong support Harkah, kerana dah tak ada dah. Lain-lain semua jadi penjilat dah. Harkah dia yang akan stay bersama anda untuk membawa isu-isu yang tulen telus kepada anda semua, direct kepada anda, untuk memastikan anda semua dipandaikan, bukan dibodohkan melalui propaganda media ini. Okay, guys, kita kita habis lah. Kita up Harkah sebab bos Harkah dekat sebelah ni, so kita kena up Harkah. Macam tu je game kita. Bersama kita the only one, tak lain tak bukan Tuan Haji Nazir Helmi, juga Ketua Penerangan Pemuda PAS Malaysia, orang besar Harkah kita. Cip, Tuan Haji. Yep. Bro lah, panggil bro senang kan. Bro, apa cerita? Isu terlalu banyak dah. Kalau tengok Harkah lah, buka Harkah ni, tak tahu, macam membuka macam-macam isu keluar kan. Kita nak ulas yang terbaru. Kalau kat front page ni isu himpunan lah yang akan dibuat oleh pemuda PAS di SUK Selangor, InsyaAllah 16 Mei Sabtu pukul kita sembahyang asar lah di masjid, dan kita akan berarak di SUK. Isu dia ialah kenapa pemuda PAS beria nak bawa isu ni, sampai kabarnya ada arahan daripada Tuan Nazir sendiri untuk report polis lah, apalah. Cuba, betapa serius isu ni? Baik, bismillah. Pertama sekali saya nak ucap tahniah pada Sufi lah. Nampak Sufi semakin panas. Panas tak? Semakin hot. Berada di semua tempat. Ya ke? Dan usaha yang dibuat untuk menaikkan nama Harkah ni, saya kira satu kebanggaan kami lah. Allah hantarlah Sufi ni untuk kita semua, insyaAllah. Tolong up sikit. Tapi elong gitu je lah. Okay, tak apa. Okey, berkenaan tentang isu himpunan Daulat Tuanku ni, saya rasa ultimatenya, kemuncaknya adalah pada kenyataan terakhir lah yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Betul. Sehingga design dengan perkataan yang saya rasa agak keras lah. Full stop, ya, agree. Okay, full stop. Yang dikeluarkan oleh Sultan Selangor tu sebenarnya adalah trigger yang paling kuat lah untuk kami sambut dan sahut himpunan ini bagi menjaga nama baik baginda Sultan. Sebab pertamanya, bila titah, saya rasa titah yang keempat kelima yang Sultan keluarkan menegur kerajaan negeri Selangor. To be specific, kerajaan negeri Selangor lah. Kepada Menteri Besarnya, pada seluruh barisan esko-nya, termasuk adu-adunya, tentang isu sampah, isu banjir, dan isu yang kerap kali diulang, iaitu isu pembinaan ataupun pelaksanaan kandang babi. Sebab saya pun turun ke tempat-tempat yang tercemar ni bersama dengan Ketua Penerangan Pusat, dengan beberapa adun lah. Lepas tu Sultan titah lagi sekali Kan? Okey, saya ingat beda. Okay, faham lah. Keluar kenyataan yang dikeluarkan oleh Adun Seri Kembangan. Okey, mungkinlah saya cuba untuk tidak bias lah kepada kita sahaja. Mungkin dia bawa suara rakyat dan kawasan dia. Seri Kembangan ni kawasan padat tau. Tak ada pula nampak cadangan nak buka kandang tu dekat Seri Kembangan. Betul. Nampak Ya. Okey, tugas Adun ialah bawa suara lah. Okey. Kalau nak bawa suara Seri Kembangan, please make suggestion supaya buka kandang babi tu kat tengah-tengah Seri Kembangan. Kita tengoklah pergi dia macam mana. Okey, itu pertama. Kedua, bila kita jadi pemimpin ni, serba-serbi orang perhati. Orang perhati especially memek muka. Saya tengok
memek muka Adun Seri Kembangan ni macam dia nak dilihat di bawah isu ni dan dia tak nak rasa bersalah. Ya. Senyumnya, sinisnya, dan saya dengar kabar juga beberapa siri-siri ceramah yang melibatkan dia Setuju. bukan main proud, Setuju. yang dia berjaya membawa satu naratif yang dilihat menyanggah titah. Kan? Saya tak rasa saya bersalah, saya tak rasa dan sebagainya. Itulah antara-antara perkataannya. Betul. Okey. Lebih memilukan apabila dua adun yang membawa kepada statement Adun Seri Kembangan ni dalam sidang Dun untuk dibawa ke jatuhan kuasa tata tertib. Tata tertib betul Betul. Data kesahat dan kebebasan. Ya. Supaya dia dibicarakan, dipersoalkan tentang kenyataan dia seolah-olah menyanggah titah. Ya. Menyanggah titah. Tak, yang bawa isu tu kena keluar daripada Dewan. Betul, kena kantong. So, dia bukan cerita tentang satu kenyataan berat yang dikeluarkan oleh seorang sultan, tapi respon yang keluar berturut-turut. Setuju. Okay, sehinggalah seolah-olah membuka kepada ruang orang ramai, pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk menyatakan bahawasanya titah ni tak penting sangat pun. So, nampak tak kronologi tu? Menarik. Akhirnya, ada satu golongan yang rasa macam it's just a matter of titah. Tak dengar tak apa. Macam tu. Dibuka ruang perbincangan tu sangat luas kat luar. Sehingga keluar pula kenyataan daripada ahli Dewan Diraja. Supaya don't ever do that. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dibuka pintu. Okey, tak habis lagi. Keluar kenyataan daripada PMX pula. Okey. Again, saya tak nak berlaku saya tak nak berlaku tak adil kepada seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri menyembah taat untuk mungkin dalam peringkat proposal. Dia maklum kan? Dia Proposal. Dibentang dalam kabinet, isunya sekarang ni jurucakap kerajaan, iaitu Menteri Komunikasi pula. Ya, betul. Seolah benda tu endorse. Macam seolah Sultan setuju. Ya. Kan, ketika macam tu. Sehingga Sultan terpaksa keluarkan buah akhir. Wah, ya, biar. Full stop. Ya. So, saya nampak seolah-olah ada golongan yang sedang mencuit-cuit benda ni. Okay. Adakah kami akan diam? Maka itulah himpunannya. Tu jawapannya lah. Panjang kan jawapan dia kan? Tapi mungkin angle kawan-kawan kita di DAP, dia kata, oh ini kebebasan Perlembagaan 8/3. Ini kebebasan dia untuk mempersoalkan lah, kalau pun tidak menolak apa, mempersoalkan titah-titah ni. Pendapat Tuan Nazir macam mana bila ada kerangka berfikir begitu mengenai titah Tuanku Sultan? Tak lah. Saya kalau nak bagi respon, mudah lah. Kaum-kaum lain yang ada dekat dalam Malaysia ni adalah daripada kebijaksanaan Sultan-Sultan ini. Betul. Sejak dulu lagi. Ya. Kita boleh duduk, orang Melayu, orang Cina, orang India ni boleh duduk ni atas kebijaksanaan Sultan-Sultan ni lah. All of sudden, bila you tak dapat apa yang you nak, pandai pula you mempertikaikan kebijaksanaan ini. You ada dalam negara ni pun sebab kebijaksanaan Sultan-Sultan ni. Ya. Sekarang ni you nak petikai. Again, sebab itulah kami buat himpunan. Itulah jawapannya. Jawapannya. So, memang kena berhati-hati lah. Maksudnya, sebab saya bimbang ada satu kerangka pemikiran yang seolah-olah kata macam seolah-olah kebebasan bersuara tu mengatasi sampai titah tuanku pun kita boleh petikai. Ya. Itu bimbang ada kerangka begitu. Ya. Yeah. Dia, orang Melayu ni, dia ada toleransi yang sangat tinggi tau. Ya. Bukan hanya setakat diajar oleh adat, tapi diajar oleh agama. Agama yang Nabi bawa, yang rasa sampai ke tanah Melayu ni. Ya. Toleransi ni menyebabkan orang Melayu boleh menerima semua orang. Tapi janganlah sampai cross the border. Cross the border. Okay, mana suara UMNO? Mana suara PKR? Yang Melayu-Melayu ni tak ada. Okay, kami duduk buat himpunan ni.
So kalau anda rasa anda terlalu takut dengan DAP, saya ulang, kalau anda terlalu takut dengan DAP, tak apalah, himpunan tu biar kami duduk depan, tapi datanglah duduk belakang. Kalau takut sangat dengan DAP itulah, yang seolah-olah sedang mencuit-cuit benda ni, tak apa, datang, yang orang Melayu ni lah, datang, tak apa, kami duduk depan, you duduk belakang. Tapi jangan sampai tengok-tengok rupanya you lah duduk depan DAP. Kita pelik lah, kenapa politik power macam DAP ni begitu. Sebab DAP pegang banyak sangat kerusi, brother. Negeri 9, DAP pegang 11 kerusi. Sebagai contoh, PKR 5 kerusi. Ya. Dia macam tak, kita contoh kita PAS ke UMNO, kalau nak sentuh Sultan ni, kita akan berkir sebab takut undi Melayu marah, faham tak? Kita punya, kalau ikutkan politiknya main, dia tak ada apa politik dia. Yelah. Dia langgar je. Sebab itu sebab tu orang janganlah nafikan bila orang kata bila kita ni sebut pasal politik dia tak melibatkan tentang kaum, tak melibatkan tentang agama. Ya, sekarang ni baru nampak. Obvious. Sekarang baru nampak. So itulah yang mungkin saya rasa keperluan terlalu mendesak untuk mengadakan himpunan ini, bukan hanya setakat nak menunjukkan ketaatan dan juga nak menunjukkan bakti setia kami ni kepada kedudukan istana, kedudukan Raja-Raja Melayu yang berada di seluruh negara, tapi nak bagi tahu kami ada kalau you sentuh. Faham? Sebab tu kami terus akan ada himpunan. Saya memang sarankan supaya himpunan ni turunlah seramai-ramainya. Ya. Nanti mungkin ada respon bila Kerajaan Negeri Selangor pun macam menyambut baik lah. Sampai nak offer 1,000 pack makanan. Alright. Saya rasa mungkin sebab yang sebut tu sebenarnya dia bersama dengan kita. Yalah. Sebab dia orang Melayu. Yalah. Tuan, kalau boleh spesifik, Tuan Najwan Ya, Najwan Esko kan? Esko. Dia pun rasanya pening dengan statement bos-bos dia tu. Ya. Dia pening dengan statement bos-bos dia. Lepas tu bila nampak suara orang Melayu ni semakin kuat, dia pula duduk dekat kursi ramai orang Melayu ni, dia pun dipikir kat masa depan dia tu. Kokok lepas himpunan ni dia terus lompat ke kita pun kita boleh jadi, tak ada masalah. Tapi buat setakat ni dia bagi makan, kita ambil. So Najwan tu memang saya kira memang sebelum ni adalah bunyi-bunyi dia nak bersama dengan kita. Tapi sebab dia ada akta yang dia kena jaga. Betul. Tak apalah, nanti mungkin 17 Mei ni di join Rafizi ke. So Najwan, terima kasih banyak lah sediakan pack-pack tu. Saya tahu you tak setuju dengan you punya boss. Sebab tu you tak nak cerita banyak. So menyediakan makanan kepada kami akan berhimpun untuk atas nama melindungi institusi istana. Kami anggap you dah bersama dengan kami lah. So tak apa, you buat kerja you. Nak jaga bos tu jagalah, tapi saya yakin you akan bersama dengan kami, insyaAllah. Himpunan Darat Tuanku ni adakah, macam mana nak kata, ini bukan himpunan politik, walaupun initiated by Pemuda PAS lah yang starting, tapi it's not a politic move untuk, dia adalah lebih besar daripada itu, pandangan Tuan Nazir. Ya, betul. Politik ni kalau ikut fahaman kerangka sesetengah pihak, apatah lagi dalam kerangka sekular, dia nampak politik just a matter of hujung. Setelah 3 ke 5 tahun ada pilihan raya, undi, itu politik. Sedangkan the hidden agenda juga, puak-puak ni tahu apa besarnya peranan politik ni. Satu antara naratif yang mereka bawa, politik ni bukan hanya, politik ni ialah kita ni waktu pilihan raya kita bertempur lah, tapi lepas pilihan raya kita kena sedangkan selepas pilihan raya itulah banyak agenda yang telah kau susun dengan kuasa politik. So mereka membawa naratif kepada orang-orang Melayu terutamanya lah, supaya kita ni bila sebut tentang istana ni apa semua ni, tak ada kaitan dengan politik lah. Sedangkan politik itu sebenarnya yang memandu arah banyak perkara. So politik ni adalah satu benda yang semua orang kena faham dan bijak. Kalau nak kata himpunan ni luar daripada konteks politik, bagi saya lah, himpunan ini adalah sangat berkait rapat tentang bagaimana masa depan politik orang Melayu. Setuju? Sebab nampak orang Melayu je yang sungguh-sungguh nak mempertahankan institusi-institusi yang penting ni. Maka saya kata, kalau nak kata himpunan ini tentang masa depan politik Melayu, yes. Maka orang Melayu kena sedar, turun himpunan ini adalah untuk memastikan kita tahu peranan kita dalam politik. Kan?
Supaya orang boleh faham, politik ni bukan hanya setakat satu angle saja. Dia melibatkan banyak perkara. Maka himpunan ini adalah himpunan untuk masa depan kita bersama. Apa pesan Tuan Nazir kepada mereka-mereka yang mendengar? Kita akan releasekan ni dalam less than 24 hours daripada sekarang. Betul kan? Lepas tu kita minta message kepada semua yang supaya come together. Kepada semua. Himpunan ini seperti mana yang kita tahulah himpunan-himpunan sebelum ni, contohnya himpunan Turun Anwar lah apa semua tu, dia tidak akan boleh bertindak sesegera pada waktu itu. Maknanya sedang himpunan tu berlakunya perubahan, tapi dia menunjukkan satu signal, satu signal supaya semua orang tahu kita ada peranan yang kita kena buat. Tak semua orang boleh duduk dekat sesuatu kerusi kuasa. Contohnya kerusi ketua pembangkang ke, sebab ketua pembangkang tu satu tu je. Kalau ramai duduk situ, patah kerusi tu. Okey, tapi apa kerusi yang kita ada? Kerusi sebagai seorang rakyat yang boleh duduk secara bersama menunjukkan signal. Itu tugas kita. Okey? So, kalau crowd kita besar, maka signal itu jelas. Yang difahami oleh semua orang. Maka kita perlukan benda tu. Even kalau lah contoh himpunan ni crowd tak ramai, tapi kita tahu kita telah melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu menyuarakan apa yang perlu kita suarakan demi mempertahankan institusi yang menjadi payung kepada negara kita. So turun ramai-ramai insyaAllah. Okey, menarik. Satu kupasan cukup daripada Ketua Penerangan Pemuda PAS Malaysia kita, Saudara Nazir. Kita nak beralih sekejap dengan topik-topik yang panas jugalah. Alright. Tapi cuma saya nak promote sikit lah tentang harakah cetak yang kita akan bawa juga pada himpunan nanti, iaitu himpunan mempertahankan himpunan Datuk Tuanku ni, Rakyat Pertahan Maruah, akan kita bawa dan kita akan bersama dengan anda semua lah pada hari Sabtu ini 16 Mei. Jam kita akan sembahyang asar bersama-sama di Masjid Negeri, dan kemudian kita akan bergerak ke SUK Shah Alam. InsyaAllah semua keselamatan, insyaAllah lah, kalau PAS yang buat anjur, insyaAllah lah semua tu akan ditanggung beres lah keselamatan. Jadi rakyat boleh turun dengan selamat dan sejahtera. Okey, Tuan Nazir, saya ni antara peminat, kita nak budak muda kan, kita nak beli kereta yang kondusif lah. Mencari-cari lah kan. Kalau tengok tengah macam EV macam best je. Electrical kan tengah hype sekarang ni. Cuma baru-baru ni bila keputusan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau MITI, seolah-olah memberi signal yang tak baik lah, tak comel lah. Ada ramai pemain-pemain apa nama tu yang pemain kereta lah. Kalau saya boleh sebut siapa, saudara Hezri Abang Hezri ni, dia pun ada banyaklah dia komen di sosial media tentang dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan hari ni, seolah-olah kalau kita boleh katakan merugikan kot. Sebab kereta jadi mahal. Dia boleh cerita sikit tak bila dasar tu seolah-olah terlalu melindungi Proton. Itu begitulah, dia merugikan rakyat untuk mendapatkan kereta EV lebih murah. Cuba boleh, apa cerita sebenarnya di sebalik keputusan yang dibuat oleh kerajaan kita? Baik, pertamanya tanpa mengurangkan sedikit rasa hormat saya kepada Datuk Jo. Datuk Jo ni antara menteri yang orang kata apa, mempunyai pandang sisi yang jauh lah. Betul. Saya tak nampak keputusan yang buat oleh MITI dengan memaksa betul. 80% pengeluaran kereta yang dihasilkan dalam negara ini mesti dieksport keluar. Hanya dibenarkan 20% saja. Okey. Dalam masa yang sama, kereta-kereta EV yang masuk ke dalam negara kita ni mestilah sekitar harga 200,000 ke atas. Okey. Saya tak lihat apa yang diumumkan oleh Datuk Jo ni adalah permulaan, tapi kesan-kesan dasar-dasar industri yang berlaku sebelum-sebelum ini, yang saya kira menyebabkan mungkin hari ini keputusan itu terpaksa dibuat lah. Okey. Kenapa saya sebut begitu? Pertama sekali kita tengok ketika negara kita sedang hype menerima kemasukan banyak kereta-kereta EV. Betul. Yang orang kata apa, menjadi option lah kepada alternatif penggunaan minyak. Okey, dalam negara kita lah mungkin boleh kurangkan dan sebagainya lah. Banyak kelebihan yang diberi
Antaranya tax relief Betul. terhadap kereta-kereta EV pada satu tempoh. Saya rasa dalam sekitar 2 tahun kot. Cuma kita tak sedar tu ada satu benda yang diusahakan oleh kerajaan yang saya kira tak dicapai pun pada hari ini bagi menyambut penggunaan EV yang lebih meluas dalam negara kita sebagai option lain kepada kenderaan menggunakan petrol lah. Ya. Antaranya ialah bagaimana fasiliti-fasiliti yang mungkin boleh disiapkan dengan sesegera boleh untuk memastikan rakyat Malaysia ni rasa terjamin nak pakai kereta. Okay, pertama seperti contohlah penyediaan tempat-tempat untuk charge elektrik. Saya difahamkan sebelum-sebelum ni antara sasaran negara kita nak hasilkan lebih kurang 1,000 tempat charge elektrik. Apatah lagi kalau melibatkan long distance punya area. Terengganu, daripada KL nak ke Terengganu, ke utara dan sebagainya. Target asalnya adalah nak buat 1,000, tapi 1,000 tu tak sampai. Okay, tapi dia ada perdebatan lah sama ada nak sediakan facilities dengan lebih banyak dulu ke ataupun nak pastikan kereta EV tu banyak ada kat jalan raya dulu. So dia melibatkan perdebatan consumption lah, supply and demand. Kalau demand untuk buat tempat elektrik tu banyak, kita kena banyakkanlah supply dulu. Kena banyakkan kereta EV. So idea tu dah ada. Cuma saya kira pada dasar awal mula-mula ketika EV tu mungkin sedang hype dalam negara kita tu, banyak benda yang mungkin kita lihat dasar perindustrian kita tak clear sangat. Okay, contoh kan, kita ni negara pengeluar minyak. Okay, betul. Sebagai sebuah negara yang jual minyak, takkanlah kita nak keluarkan banyak kereta EV yang memungkinkan penggunaan minyak yang kita jual ni semakin mengurang. Dia tak clear tau. Kita ni jual minyak tau. So kita mestilah nak pastikan ni kita cerita sebelum krisis. Ketika kita mungkin tak adalah lagi dilema untuk kurang bekalan minyak. Ni cerita sebelum. Okay. Lepas tu pula tiba-tiba pada satu ketika pula kita menggalakkan pula kemasukan kereta yang menggunakan hidrogen. Sehingga ada satu jumlah pelaburan yang kita letakkan. Satu bajet kita letakkan, okay, kita nak galakkan ini, kita keluarkan bajet ini. Dan lebih dahsyat lagi, ia dirasmikan oleh Perdana Menteri. Itu isu dia. So dalam satu masa kita hype terlalu banyak benda. Yelah, Malaysia ni mungkin kita taklah mengeluarkan kenderaan-kenderaan yang pelbagai teknologi ni lah. Kita adapting, kita adopt teknologi orang sebelum kita berjaya mengeluarkan kereta sendiri. Sehingga pada satu tahap, kita ambil contoh. Nak cerita betapa tak clearnya apa dasar yang kita nak bawa ke tengah-tengah masyarakat. Apa yang kita nak peroleh daripada pengguna-pengguna kita dekat Malaysia ni. Sehingga pada satu tahap, kereta kenderaan nombor 2 negara, Pro 2, mengeluarkan kereta elektrik, tapi baterinya kena sewa. Lain charge Dan hari ni lain harga. Ada isu. So nampak tak? Pada peringkat awal tu saja banyak dasar-dasar kita yang tak clear. Kita nak ke mana? Daripada sudut industri, apatah lagi melibatkan otomotif. Dalam masa yang sama kita ni ada otomotif kita sendiri. Kita pula menerima kemasukan pelbagai jenama-jenama. Yang kita tahulah dekat China tu sendiri, kereta EV ni dikeluarkan secara berlambak. Untuk pengetahuan Sufi dan pengetahuan pendengar lah. Dekat China ni semua kereta-kereta EV ni dia ada subsidi tau. Dia ada dapat grant. Tapi mesti memenuhi kuota pengeluaran. Contohnya lah kita ambil lah sekarang ni top nombor 1 dekat China ni Geely. Tapi ada juga BYD. Ada apa lagi? GMV. Ada lagi Motolip. Ada macam-macam lah. Untuk pengetahuan Sufi, semua syarikat-syarikat ni ada dapat subsidi daripada kerajaan China, daripada kerajaan diorang. Tapi nak pastikan diorang ni dapat grant-grant ini, diorang kena memenuhi pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah yang tertentu. Tapi bila dah banyak sangat, dia dah peak lah nak jual dekat rakyat tempatan, dia akan bawa kereta-kereta ini keluar. Dia akan mensasarkan negara-negara macam kita yang mungkin teknologi tu tak sampai lagi tahap ke situ. Maka berlakunya lambakan. Pada peringkat awal sendiri tak ada tapisan yang jelas yang dibuat oleh kerajaan untuk pastikan kereta-kereta ini boleh masuk dan dijual. Malah kita menggalakkan lagi dengan buat tax relief dan sebagainya. Ya, betul. Tapi bila sampai satu tahap, kita dah start rasa tau. Kita dah start rasa kesan daripada apa yang kita tak buat ataupun kita tak tapis dulu.
Maka hari ni lah yang Datuk Jo kena tanggung. Datuk Jo kena tanggung lah benda ni. Nak melindungi protonnya, dan nak melindungi dasar, yelah, kereta-kereta yang masuk yang tak menggunakan petrol. Menyebabkan, saya cakap Datuk Jo mungkin antara menteri yang terpaksa menerima akibat daripada ketidaksiapsiagaan kita menerima industri-industri baru yang melibatkan EV dalam negara kita. Maka saya tak adalah stand saya menyokong ke saya menolak dan menidakkan. Tapi saya agak bersimpati. Kita nak EV ke tak nak EV sekarang ni? Itu soalan dia. Saya macam confused pula aku. Kita nak EV ke tak nak EV sekarang ni? Saya yakin soalan Sufi ni bukan soalan Sufi, dilema Sufi ni bukan Sufi rasa sebagai seorang rakyat biasa tau. Walaupun Sufi ni bukanlah orang biasa. Nampak cara-cara. Kalau upkan dia. Tapi saya yakin dilema ini juga berlaku di peringkat kabinet. Dilema juga. Sekarang ni kita tak sure tau, dalam keadaan kita tak jangka krisis yang akan berlaku. Yang akan kesannya lebih besar pada bulan akan mendatang ni, kekurangan tenaga dan sebagainya. Nampak macam kita kena ada EV banyak. Betul. Dalam masa yang sama pula, alamak, kalau kita ada EV banyak pula dalam keadaan sekarang macam ni, macam mana siapa nak jaga proton bla bla bla. Dilema inilah terpaksa banyak keputusan yang saya bukan cakap tak popular. Keputusan Datuk Jo ni bukan setakat tak popular. Internally tak popular, externally pun tak popular. Well, at least lah sekurang-kurangnya keputusan yang kita nak buat, kalau tak popular tu biarlah 1-2 pihak saja. Sekarang ni semua pihak tak popular. Termasuklah industri dia dekat peringkat luar, di peringkat perdagangan kita dekat luar. So itulah dilema yang berlaku. Kalau tanya saya lah kan, saya pun tak boleh nak bagi satu jawapan yang tuntas. Tapi yang saya clear, semua ini berlaku akibat daripada ketidaksiapsiagaan siapa yang membuat dasar sebelum-sebelum ini. Berapa tahun sebelum ini? Mungkin tahun 2020 sendiri, tahun 2020, 21, 22, ataupun mungkin dalam sekitar awal pemerintahan Kerajaan Madani. Kenapa? Sebab kita terlalu hype melihat semua benda untuk dimasukkan dalam satu bakul. Dan inilah akibat jika kita ambil inisiatif mewujudkan satu dasar yang orang kata apa, yang bersifat segera tau. Dan dia bukan berlaku dekat dalam industri kita yang automotif ni saja, banyak. Daripada sudut pendidikan, daripada sudut kesihatan, semua ni terpaksa seolah-olah macam ada benda yang tergesa-gesa yang kita nak kejar, nak capai semua benda. Mungkin Perdana Menteri sendiri nak cuba melihat dia boleh menyaingi Tun Mahathir yang berpeluang jaga negara 20 tahun. Sikit-sikit dia buat Tun Mahathir. Tapi mungkin Anwar dia tak ada banyak masa kot kan. Dia terpaksa buat semua benda dalam satu masa. Daripada contohnya pendidikan, kita ambil contoh pendidikan. Terpaksa sekarang ni tahun depan akan ada 2 tahun dalam satu darjah. Cukup ke tu? Itu contoh. Kita tak bincang habis kan benda tu kan? Nampak tak? Classroom, bangunan, kos semua. Cikgu, letih ada. So inilah akibat apabila kita memiliki kepimpinan, barisan kepimpinan kabinet yang pertama sekali one man show. Nak lihat semua benda boleh dilaksanakan dalam satu masa oleh satu orang. Dan yang kedua, akhirnya kita tergesa-gesa nak mencapai sesuatu yang baik. Kadang-kadang benda baik ni kalau kita tak plan elok-elok, dia akan nampak benda tu mudarat. Mudarat inilah yang saya yakin sedang ditanggung oleh Menteri MITI sekarang ini. Kita cerita pasal EV ni sebab pertama krisis tenaga, Nazir. Bila kita pun baca The Age, laporan-laporan bahasa Inggeris ni, laporan luar negara kan, kemana kita baca semua benda kata krisis tenaga ni akan makin getting worse bila masuk bulan Jun. Kan orang kata sebab Selat Hormuz, orang kata dah selesai perang, tetapi sebenarnya tangki-tangki kita masih lagi tersangkut banyak. Kalau bila kan ada delay lah, ada effect lah kan. Isu dia ialah kemungkinan akan subsidi tarik. Contohnya terbaru 150 liter nak dibuat tu yang bukan kita timbulkan daripada kerajaan sendiri. Jadi kita macam kalau macam tu EV lah kot. Itu yang tiba-tiba soalan dia ialah apa perancangan untuk menghadapi krisis bulan 6 ni. Tenaga seolah-olah kerajaan macam pick up apa yang terlintas depan tu, nak ambil ikut terlintas. Rakyat tak apa ikut terlintas, sebab kita memang macam tu, rakyat macam tu lah. Tapi takkan kerajaan baru nak tahu macam tu. Baik, saya nak ambil dua angle. Saya nak ambil angle yang pertama dulu, masih lagi bersekitar tentang EV ni. Apa cadangan?
Ini cadangan saya lah Pertama sekali, bila Datuk Joe buat keputusan untuk counter deal dengan BYD pula seolah-olah akan memberi satu signal penarikan diri. Benda dah jadi. Apa kita boleh buat? Pertama sekali saya cadangkanlah competitiveness Proton sebenarnya telah dibincangkan zaman berzaman. Saya baca kenyataan terbaru daripada CEO Proton, betul. Datuk Tan Sri Zainal tentang Proton ni don't wait for handouts. waiting for hands out je kan. So menggambarkan bahawasanya Proton ni antara syarikat konglomerat, syarikat industri yang paling selamat dalam keadaan tidak selamat. Macam mana tu? Dijamin kerajaan lah ke macam mana? Sort of. Yalah. In any situation, in any matter of crisis, Proton will be the entity yang akan been injected by government. In any situation. Agree. For the sake of nama baik ke apa ke semualah kan. Zaman berzaman dah kita bincang pasal benda ni. So cadangan saya lah. Ni cadangan budak bodoh tak tahu apalah. Pertama sekali, Proton mesti meningkatkan competitiveness semula dengan mensasarkan kemampuan kompetensi the person itself dalam Proton. Tak kisahlah daripada sudut risk managementnya ke, daripada sudut engineering partnya ke, dan mempercepatkan proses tu dan belajarlah daripada Pro 2. Pro 2 sampai at one level ketika mereka belajar bersama dengan Daihatsu dan Mitsubishi, hari ni Proton boleh keluar design sendiri. Pro 2. Pro 2 boleh keluar design walaupun approachable mereka baru-baru ini tentang sewaan bateri itu mungkin saya kira agak orang kata apa merikesan lah. Tapi ini udah kita tahu Proton punya target segmen dia, betul. Engineer dalamnya, R&D teamnya yang agak competitiveness yang dia boleh bersaing dengan kedudukan negara kita. Pro 2 mesti towards that point. Adakah Pro 2 tak ke situ? Mungkin ke situ. Tapi rakyat tak nampak. Pertama. Kedua, saya sangat suggest lah dalam keadaan krisis ni, antara inisiatif yang mungkin kerajaan dulu buat, especially Datuk Najib lah, ketika berhadapan dengan krisis 2008. We are not talking about 1998, kita cerita pada 2008. Apa yang subprime crisis Datuk Seri Najib buat? Dia menggalakkan perbelanjaan yang lebih lagi. Dalam keadaan krisis, ketika semua orang nak berjimat, bagi seorang ekonomis, tak betul, tak boleh. Dia kena galakkan lagi perbelanjaan supaya orang boleh berbelanja lagi. Supaya kitaran ekonomi tu berlaku dengan lebih pantas. Healing tu jadi cepat. Ketika orang takut untuk berbelanja, itu signal tak baik bagi negara. Setuju tak? Tapi kita dah berhutang banyak sih. Kita faham part tu. Tapi approachable. Tangan Anwar Ibrahim tengah dikari belah pihak ni. Jadi untuk segmen otomotif, saya sangat mencadangkan supaya kerajaan extend lagi inisiatif supaya penggalakan pembelian kereta yang menjadi option dan alternatif kepada petrol ni berlaku. Contohnya, extendkan lagi tax relief supaya orang boleh belanja. Bagi rebate-rebate yang berkaitan tentang cost of goods sold pada kereta tu sendiri. Contohnya apa? Mungkin insurannya ke, tax road taxnya ke. Sebab EV punya road tax dengan insurans ni bukan murah, mahal. Sangat mahal. Bukan untuk satu jangka yang panjang, tapi satu jangka bagi kita dapat berhadapan dengan krisis dengan baik. Dan yang paling besar, Proton mesti tahu siapa market segmen yang kita nak kejar. Pengeluaran kereta Proton tu mesti fit dengan apa yang diperlukan. Contoh ketika Datuk Joe umum hanya beberapa kereta sahaja yang boleh dijual, yang harganya 200,000. Rakyat waktu tu nampak apa tahu? Dah tak ada dah BYD Dolphin. Dah tak ada dah BYD Seal ataupun Auto 3. Kenapa nama-nama ni keluar? Ini adalah affordable EV car yang ada dekat market yang boleh orang-orang macam kita ni M40 ke boleh beli. Proton kena segerakan keluarkan kereta-kereta ini. Itu je option yang ada. Kalau betul-betul kita nak naikkan balik betul-betul EV, penggunaan EV yang lebih banyak menjadi alternatif kepada petrol, Proton mesti keluarkan kereta-kereta ini. Alang-alang anda ni sentiasa dilindungi oleh kerajaan.
Sebab option. Rakyat need option. Sekarang ni rakyat duduk kat depan, dah lah kita berhadapan dengan kenaikan petrol yang mendadak. Ya. Nak cari alternatif tu terlalu mahal. Betul. Nak jadi apa kalau itu? Naik motor lah tu. Saya dah sebulan ni naik motor. Naik motor kan? Dia sangat mengganggu kesihatan. Betul lah. Saya doakanlah semua rider-rider kat luar tu Allah jaga. Isu yang kedua. Okey, yang kedua tadi pasal persediaan bulan Kita tak 6. ada apa. Pertama, concern tu real atau tidak? Concern para ekonomis kata tentang cabaran krisis tenaga bulan 6 ni dan sebagainya. Adakah itu rakyat betul-betul besar ke tak? Saya ada attend satu convention tentang isu-isu Timur Tengah lah. Antara yang hadir tu adalah Prof. Dr. Muhammad UKM. Okay. Nama perdana dulu saya lupa lah. Dr. Muhammad Khalid. Muhammad Khalid. Ya. Kalau soalan Sufi tadi cakap adakah betul memang berlaku real situation? Yes, betul. Yes, is it? Saya yelah kalau orang politik cakap ni saya cacu tak acuh lah. Tapi kalau akademisi sebut yes, real. Apa yang kita lihat sekarang ini, harga ayam ke minyak semua ni boleh bertahan sampai sebelum bulan 6. So apa yang kita sedang spend apa semua ni, yang kita tengah guna ni, semuanya adalah stok-stok yang mungkin akan habis pada bulan 6 dan it's real. Maka saya nak beritahu pada rakyat, kita memang akan berhadapan dengan situasi yang lebih berat pada bulan 6. So apa, bekalan minyak, semua bekalan-bekalan yang melibatkan keterjaminan makanan, semuanya yang kita pakai ni ialah stok sebelum krisis. Krisis sebenarnya kita akan tengok pada bulan 6 ni. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, adakah rakyat tak faham tentang benda ni? Okey, tak faham tu tak apalah, saya letak satu part lah. Saya faham dan saya bersama dengan kerajaan dalam krisis ni. Okey, tak ada pun alternatif yang lebih besar yang boleh kita buat. Kalau kita kata okey lah, kita tukar kerajaan lah, tak, harga minyak akan sama. Betul kan. Okey, faham. Okey, krisis tu tak akan sama. Tukarlah kerajaan mana pun, krisis tu tak akan sama. Okey? Sebab ini real yang kita kena tahu. Okay. Sebab orang-orang yang terlibat dalam politik dia akan bertukar ganti. Tapi situasi tetap sama. Ya, betul. Okey. Cuma masalah dekat mana? Kejujuran. Kejujuran inilah yang menyebabkan rakyat rasa tak selamat, rakyat rasa tertipu, rakyat rasa kena main. Kejujuran bagi melihat kerajaan boleh menampung krisis tu sangat tidak berlaku. Maknanya kerajaan tak jujur. Saya ambil lah baru-baru ni contoh yang tengah hangat ni kan. Yang jangkaannya 150 liter pula lepas akan dikurangkan. Bagi saya, tindakan itu untuk mengawal krisis tu betul. Bagi saya. Wah, biar aku jadi walanon lah kalau sebut begini ni. Tapi apa yang masalah sebenar apabila kerajaan tak jujur bercakap benda ni kat rakyat? Contohnya, ketika justifikasi nak mengurangkan daripada 300 kepada 200. Rakyat dia sebut sebab 80%. 84%. Orang guna 80. Orang guna 200 liter saja. Itu macam Justifikasi itulah yang menyebabkan kerajaan kurangkan hari ni kepada 200 liter. Tiba-tiba authority person cakap benda yang sama. Walaupun yelah Lui Chin Tong kata, tak, saya tak cakap macam tu. Tak, seluruh akhbar rapor benda tu. Ya. Yang kena check balik kau, bukan akhbar. Okey. Tapi make sense ke apa yang disebut tu? Make sense. Bila dia kata, kita dapat detect 90% hanya menggunakan kurang daripada 200 liter. Itu yang saya kata tak jujur tu. Tak jujur apabila menteri-menteri ini tak tengok realiti. Okey, saya cakap terang saya punya liter sekarang ni tinggal 83. Ini baru apa, tak sampai separuh bulan ni. So saya guna lebih kurang 120 liter lah. Tak, kalau ikutkan hari ni habis dah 200 liter tu. Tapi sebab fikir aku lepas ni nak pergi sini lagi, nak pergi aku akan cuba berjimat. Safe, betul. Bulan lepas saya punya baki berapa tau? Ada lebih kurang 6 liter lagi. Baki bulan saya yang lepas. 200 maknanya saya, betul lah dia kata 80% ataupun 90% rakyat tak guna pun.
Tak habis pun 200 liter. Betul, termasuk saya sebab tak habis. Okay, tapi dia tak pernah tahu kenapa tak habis. Sebab kita ni catu habis Kita tadi. merancang. Kita merancang sekarang ni. Katakan rakyat cuba faham apa kerajaan sedang hadapi, tapi kau guna data tu untuk manipulate. Betul. Itu yang saya kata, menteri kerajaan tak jujur kepada rakyat. Sedangkan rakyat cuba sehabis baik memahami apa yang kerajaan buat. Tapi kau gunakan data yang rakyat cuba buat ni untuk menipu dan juga berlaku tidak jujur kepada rakyat. Suatu, bila sebut pasal kerajaan ni, orang-orang politik yang jadi menteri ni, dia tak kompeten pun duduk kat tempat tu. Okey, adakah mereka betul-betul perlu kompeten? Contohnya macam Mat Sabu. Dia jaga keterjaminan makanan. Walaupun hari ni, zaman dia lah yang paling tak terjamin makanan. Beras hilang. Ada sampai sekarang. Zaman dia lah. Okey. Ya, ada. Adakah kita perlu faham yang dia bukan orangnya? Okey, kita faham. Sebab kadang-kadang kalau kita jadi pekerja pun, kita mungkin taklah meletakkan seorang pakar duduk dekat menteri tu. Tapi apa tugas orang politik? 3 benda. Pertama, pastikan rakyat rasa selamat. Sebab tu jaga mulut. Jaga mulut bila bercakap. Supaya rakyat tahu kita boleh tunggu susah sama-sama. Betul. Itulah yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat dulu. Sampai hari ni orang masih lagi mencari-cari mana pegawai Tan Sri yang... Sebab masa tu kita tengah krisis, tapi Tan Sri tahu nak sebut apa. Zaman kita duduk BN dulu. Ya, ketika kita semua takut nak keluar, Tan Sri boleh gunakan contoh-contoh yang betul. Itu pertama. Tapi Perdana Menteri tak buat macam tu. Malah mengecam. Kata orang ni tak baca buku, bodoh. Betul. Okay, itu pertama. Kena rasa rakyat selamat. Okay, nombor 2. Kena rasa jangan rakyat kena tipu. Jujur. Kau tak jujur. Tapi yang nombor 3 ni lah, yang saya rasa habislah. Kena pastikan rakyat yakin apa juga yang kerajaan buat perlu diikuti. Saya cuak yang nombor 3 ni. Okay? Takut nombor 3 ni rakyat tak percaya dah. Seperti seorang budak yang bosan duduk kat kampung jerit, serigala makan kambing. Betul. Serigala makan kambing. Rakyat percaya datang. Mana-mana tak ada. Kali kedua. Takut kali ketiga rakyat tak percaya. Dan lebih menggusarkan rakyat terpaksa buat keputusan sendiri. Itulah respon saya. Wallahualam. Apa the best advice kepada kita semua untuk menghadapi krisis ni? Kalau lah kerajaan masih, sebab kerajaan bagi sini so bercemat-cemat tau. Anwar kata kena bercemat-cemat. So apa the best lesson, the best advice kita boleh bagi kepada rakyat? Kalau saya sebagai seorang rakyat biasa nak cerita kat rakyat biasa, kawan-kawan lah kan. Yes, kita kena terus berjimat-cemat, spend pada benda yang betul, utamakan family. Saya rasa itulah. Sebab kerajaan dah tak tengok dah family kita ni. Dia tak nak ambil tahu dah pasal kita ni. Okay, this is the time yang kita jaga kita. Tapi yang geram je sih, geng-geng diorang duduk cerita kursi mana selamat tau sekarang ni. Kursi Tambun tak selamat, nak bertahan. Itu yang jadi polemik. Sebab saya rasa pilihan raya dah dekat. Of course lah. Tapi nak cerita tu lah, orang politik is always being orang politician lah. Dia nak kursi mana yang selamat. Saya baik Sufi tak demand kursi. Kalau demand kursi ni memang saya tulis surat jawatan kuasa hak dan kebebasan. Okay, so far apa yang berlaku pada kita dengan kita, satu benda yang sangat menarik lah, yang kita boleh insafi, yang kita boleh pelajar. Ia berlaku zaman Madani, zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, zaman kekacauan-kekacauan yang berlaku lah, kita tak boleh terjangkau lah. Tuan Nazir mungkin ada kata-kata akhir, kata-kata semangat bagi kita semua. Ada terowong, ada cahaya di ujung terowong. Silakan. Ini masanya rakyat boleh mula mengambil kira betapa pentingnya turun mengundi. Okey, faham. Okay. Betul, Perikatan Nasional dan PAS memecah rekod menguasai 43 kerusi terbesar dalam sejarah. Dan PAS duduk antara parti paling besar kerusinya dalam parlimen atas kesedaran ramai pihak, terutamanya orang Melayu. Okay. Tapi tanpa kita sedar, ketika kita dilihat menang pun, untuk pengetahuan anda, hampir 60% orang yang layak mengundi tak turun mengundi. For your info. 60%. Itu tara kita dapat banyak ni kursi ni, 72. Tapi sekarang tinggal 55 je. PN tinggal 55 kursi je, PN. Macam mana kan? Tapi
ketika kita boleh menguasai 73 kerusi, PAS ada 43 kerusi, Okey. kawan-kawan bersatu dan sebagainya, dilihat kita hampirlah jadi kerajaan walaupun kita membangkang sekarang ni, tapi ketahuilah yang turun mengundi hanya 60 kurang daripada 60%. Yang layak mengundi, okey, hampir 60% tak turun mengundi. So, krisis yang berlaku ini, saya harap ia dapat memberi satu mesej yang jelas. Pentingnya memilih pemimpin yang betul. Bukan yang tahu berjanji, yang tahu memaki, yang tahu konas pin sana sini, yang tahu memanipulasi. Kita perlukan pemimpin yang ada track record yang baik, yang tak ada sejarah rasuah, yang tak ada sejarah mengkhianati rakyat, yang tak ada sejarah mengkhianati kawan-kawan dalam parti lain. Maka pilihan raya yang saya kira soon to be, memang soon to be, saya sangat confident, maka ini mesej yang jelas kepada kita untuk tahu memilih pemimpin yang betul. Terima kasih banyak Tuan Nazir. Nanti kita boleh adjust balik lah pasal pantun tu. Cuma satu pantun yang mesti kita ingat, iaitu pantun yang dikeluarkan oleh Tuanku Sultan Tuanku Tengku Mahkota Pahang. Alright. Ketika sidang Jumaat lepas saya hadir, iaitu hari yang sama, malam itu dia keluarkan satu pantun di tengah-tengah malam je. Tak pernah Sultan ataupun anak raja keluar pantun di tengah-tengah pukul 11 lebih kot di Facebook Sultan Pahang, iaitu Memberi respon lah memberi respon kepada jawapan PMX, iaitu pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Terkejut je. Terkejut kau. Pukul 11 lebih anak raja keluar keluar pantun di tengah-tengah malam orang nak tidur tu kepada kerajaan hari ini. Itulah, kalau Selangor kita ada kerajaan daun keladi, Pahang kita ada, jangan sampai Pahang jadi kerajaan tak kenang budi madani. Kena fikir-fikirkan apa yang telah dah buat kepada negara ini. Kita kembalikan semula persoalan itu kepada anda, rakyat, fikir-fikirkan. Terima kasih banyak Tuan Nazir kerana sudi bersama kami. Very short notice, tapi sanggup pembincangan cukup tuntas dan very delicate discussion kita berjaya bawa pada hari ini. You guys tolong support bila keluar podcast ini. You guys kena make sure hari Sabtu 16 Mei pukul 4 petang kita kumpul ramai di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Kita semayang asar, berjemaah ramai-ramai. Kita akan berjalan memakai baju kuning. Kalau nak pakai tanjak, pakailah tanjak ke, pakailah apa saja. Kita nak bergerak ke SUK, memberikan sokongan penuh kepada himpunan Datuk Tuanku. Kita akan berjumpa anda di sana. Itu saja daripada kami, podcast Harkah Daily dari Jalan Pahang. Assalamualaikum.